Ahli PAS Arif Fahmi Abdul Rahman mengatakan bahawa Perikatan Nasional patut merenung alternatif terpendam yang tersedia dengan mempertimbangkan untuk PAS mengetuai Perikatan Nasional bagi mengelakkan kegagalan menjadi kerajaan terulang lagi. Betul lah, cakap itu mudah. Namun, hakikatnya PAS sendiri yang mencadangkan untuk rombak struktur PN dan memberi kuasa operasi kepada Ketua Pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin yang juga merangkap sebagai Timbalan Presiden Bersatu. Bagaimana ni? Sekejap itu, sekejap ini. Perkara ini seolah-olah membenarkan tentang ura-ura yang mengatakan bahawa hubungan PAS dan Bersatu semakin renggang ketika ini. Sejauh mana kebenarannya? Kena tunggu Tuan Punya Badan jawab sendiri. Kemudian, jika hendak harapkan PAS untuk Ketua EPN, apa yang PAS boleh bagi kepada rakyat? Betul, para pemimpin PAS tidak pernah terlibat dengan isu rasuah. Namun, bagaimana dengan kes-kes memfitnah? Bukan seorang dua. Sehinggakan, Pesuruhjaya PAS sendiri direhatkan daripada jawatannya kerana kerap kali turun naik mahkamah disebabkan oleh kes fitnah. Siapa je yang dalam dunia politik tak kenal Razman Zakaria? PAS selalu kata mahu menyatukan ummah, tapi hakikatnya perbuatan seperti ini makin menjauhkan rakyat. Perbuatan seperti ini bukan saja angkuh, malah langsung tidak mencerminkan akhlak Islam yang PAS rindakwa mereka perjuangkan. Kemudian dengan kebolehan kepimpinan PAS yang agak menjadi tanda tanya. Yalah, tengok sajalah negeri yang ditadbir oleh PAS hanya mengharapkan kebergantungan daripada kerajaan pusat. Kemudian penulis juga meletakkan Menteri Besar Terengganu iaitu Ahmad Samsuri Mokhtar dan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor sebagai tanda aras baru kualiti kepimpinan negeri di Malaysia. Bukanlah mahu meremehkan, namun apalah yang boleh diharapkan daripada mereka berdua? Betul, mereka sangat dekat di hati rakyat. Namun, jika dilihat dalam konteks ekonomi, apa yang mereka bawa ke dalam negeri mereka? Kedah dengan masalah air yang tidak berkesudahan, dengan pembangunan yang seolah-olah tidak jumpa cahaya dan banyak lagi. Sebab tu, pentingnya memilih pemimpin yang boleh buat kesemuanya. Biarlah dekat di hati rakyat dan juga boleh memakmurkan rakyat. Namun sejujurnya isu siapa mengetuai tidak timbul, tetapi yang lebih utama bagaimana untuk merealisasi untuk pegang tampuk kerajaan. Realiti rakyat hari ini amat mudah mendapat maklumat apa yang ditawarkan oleh kerajaan dan pembangkang. Dan nampaknya rakyat masih lagi kecewa dengan tahap kepimpinan pembangkang yang sering kali gunakan politik kotor untuk terus kekal relevan dalam arena politik.